Siapa kat sini yang gunakan kabel 3 macam ni? Dan kabel ni panjang kan? Korang tengok lah ni. Dan dia mudah gila untuk serabut. Korang tengok lah, baru 2 kabel dah serabut penuh meja dah. So kita ada satu lagi solution, iaitu retractable 3-in-1 fast charging cable. Kabel ni dia mampu untuk support sampai 100 watt dan dia ada 3-in-1. So jom kita tengok Okey, korang tengok pendek je kan? Nampak macam pendek, tapi sebenarnya dia boleh tarik. Nampak? Dia boleh jadi panjang, sama panjang macam kabel yang kita ada sebelum ni. Dia korang tengok nampak? Dia boleh pergi sama panjang dengan kabel ni. Dan kalau korang nak pendekkan dia pun boleh. Korang tarik je macam tu, dia dah pun pendek. So korang nampak tak betapa senangnya korang nak bawa benda ni, tak perlu nak panjang-panjang. So jom kita test. Kita test menggunakan power bank fast charging ni dan kita akan guna Huawei dan kita test tengok dapat ke tak fast charging. Dapat guys, korang tengoklah tu, super charging. So means kabel ni memang capable untuk buat fast charging. Untuk phone ni dia perlukan 22.5 watt untuk dapat super charging dan dia memang dapat guys. So bukan saja senang nak bawa, dia juga berguna untuk kita panjangkan ikut keselesaan kita. So guys, kalau korang berminat, korang boleh check out dekat beg kuning di bawah.